all, alhamdulillah rezeki dekat bumi Thailand. Sepanjang untuk pasukan 34 tahun dah pecah juga rekod akhirnya. Kita dapat balik emas untuk Sukaisi dan zaman coach Ahmad Yais. So saya nak ulas panjang pun tak pandai sebenarnya. Yelah Allah dah susun yang cantik. Dia bagi dia banyak kali dah kita final dengan Thailand ni. Nak menang tak nak menang, nak menang tak nak menang. Rupanya dia nak bagi dekat tempat dia. Betul. Dapat dua pula. Alhamdulillah. Rezeki tak ada. Okay. Alhamdulillah, syukur nikmat ni untuk ini pingat ni semua untuk rakyat Malaysia lah. Yang minat takraw ataupun tak, ini sebab kita main untuk negara kan. Okay. So ni untuk Malaysia. Demi Malaysia. Alright. Terima kasih.